Ada satu peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Imam Ibn Kathir petik satu kisah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila pahala-pahala dan dosa ditimbang ni, ada seorang tu dia tengok dosa dia dah banyak. Sebab dosa dan pahala ni kita boleh nampak apa kita buat. Duduk dalam ilmu nampak, sedekah nampak, puasa nampak, nampak. Dosa pun nampak juga. Ni buat maksiat apa nampak. Tiba-tiba dosa dia dah banyak, dia dah takut. Tahu-tahu mai satu gumpalan awan, macam awan. Yang ni dia tak tahu apa dia. Nak kata puasa pun tak tahu, nak kata apa pun tak tahu. Dia macam awan. Dia mai, dia letak di atas timbang yang sebelah kanan, lalu berat timbang belah kanan tu, akhirnya dia masuk syurga. Dikatakan kepada dia, kamu tahu tak apa ni? Dia kata, aku tak tahu apa ni. Ni apa dia ni? Yang mai tiba-tiba mai duduk atas timbang belah kanan ni. Dia kata, itu adalah ilmu-ilmu yang kamu ajarkan kepada orang lain, lalu dia beramal dengan dia. Kenapa saja? Kita bukan tahu kan? Kita tak tahu kan? Ada satu je kot kita habaq dah, baca bismillah dah ni nak naik kenderaan ni. Takat tu ya. Dia pun teringat tu, dia jumpa orang ni kata baca bismillah naik kenderaan ni. Saya orang tu pula dia sampai baca bismillah. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, 100 tahun orang duk sampaikan pahala-pahala kita dan kita mati dalam kubur dah. Dan semua tu manfaat kita dapat, kita tak tahu. Rugi, sangat-sangat rugi kepada orang yang menuntut satu-satu ilmu tapi ilmu tu terhenti takat dia. Syaitan akan tepuk tangan, aku berjaya menghalang dia daripada menyampaikan ilmu ni manfaat kepada orang lain. Nak kena bagi semangat sikit lah. Macam mana kita nak transfer yang ada Facebook tu, friend Facebook kita tu, itulah mad'u kita. Dia hantar bubuh post gambar merepek, video merepek, baik hantar video-video ilmu, dapat juga manfaat.